bersama. Tamuku manis, cantik bergaya. Thank you very much to all our gentlemen rider. Big round of applause. Come on, ladies and gentlemen. Okay, come, let's go. Unbelievable ya. Tak sangka-sangka itulah dia. Harga yang mampu milik. Okey geng, so inilah dia skuter terbaru daripada M-Force, iaitu model ARIIC 318 GT. Okay, so skuter Arik, bukan Airy ya? Bukan. Skuter Arik 318 GT. CC dia 330. Nama dia 318 tapi CC dia 330. Dia agak rendah sikit lah daripada pesaing dia tu 368. So ini 330. Datang dengan harga 22,000 memang satu harga persaingan yang memang sengit lah orang kata kan daripada M-Force. So skuter ni datang dengan 3 color. Satu adalah color matte grey, dark grey dan juga matte black. So 3 color yang ditawarkan oleh Arik untuk
rakyat-rakyat di Malaysia lah. Enjin bersasaran 330cc, single cylinder, single overhead cam, 4 valve dan juga 4 stroke. So standard skuter lah. Tapi dia punya cc, nama dia 318, tapi dia punya cc 330cc. Dia main tipu sikit lah geng. Mampu menghasilkan horsepower sekitar 27.6 horsepower pada 7000 rpm dan 30.8 Nm of torque pada 5500 rpm. So berat kering motosikal ni adalah 208 kg. Agak ringan juga untuk 330cc punya motor. So kalau kita tengok dia punya wheelbase pun agak panjang, nampak. Ini adalah ciri-ciri maxi scooter lah. Okey. So kalau kita tengok daripada sisi macam ni, nampak kemas. Kita tengok dia punya aerodynamic dekat sini besar. Lepas tu dekat sini nampak dia punya susunan cantik daripada tepi. Memang cantik lah. Okey, so daripada segi elektronik, daripada bahagian depan ni dia pakai lampu LED. Lampu dia cantik. Nampak dia punya design adalah V shape. So dekat depan ni pun dia ada datang sekali dengan dashcam. Dia ada dashcam dekat bahagian depan sahaja. So kalau kita tengok dekat bahagian belakang, aku teringat lampu daripada Aveta lah. Okey. Lebih kurang macam ni, cuma Aveta ada 2 ke 3. Aku tak ingat dia punya design, tapi lebih kurang lah. Tapi kalau kita tengok dia punya design memang futuristik, terang. Lepas tu signal pun dah masuk sekali kat dalam ni. Memang nice lah. Okey, dia datang dengan TFT screen ya dekat sini. Kalau kita tengok, ini dia punya control punya sistem. So ini boleh lah. Dekat situ pun ada TPMS punya bacaan, nampak? Nampak ini tayar depan, ini tayar belakang, nampak? Dia dah hijau tu, nampak? Menarik kan? So ini paparan skrin. Betul tadi tekan? 1. Kau pakai tekan je. Mana bag dia tadi? Dia tadi aku nak check bag dia. Nampak dia ada dashcam lah dekat bahagian depan, dekat bahagian belakang tak ada. So dia bagi dashcam sekali untuk record. Ada apps. Maksud ni apa? My vehicle setup. Setting. Dia agak confuse sikit lah dia ni. Kena ada yang ajar. Tu boleh apps. App lah. Ada masa. Lepas tu display. Okey. Ya, manual ke auto? Bukan. Bukan. Auto manual ni. Display. Ford apa? Salah. Check engine. On ke tak? Agak-agak naik check engine, kau tak nak abaikan off. Aku tak tahu lah. Ada DVD. Don't buy the blue DVD, buy the gold disc. DVD. Temperature. Saja sangat high. English. Boleh. Chongqing. Kompetitif. Ni MPH dengan ni tadi. Ni MPH, ni KMH. Ni metric. English. Maintenance no. Apa no? Display ke apa? Jom kita tengok. Information. Dia nak clear tu. No. Restore factory. Kalau tadi dia dah tak boleh kan? Restore balik. Dah ada pening ni. Banyak lagi? Betul. Dah biar. Okey, ni meter speedo dia. Cantik tak? Dia ada siang dan malam lah. Ada gelap, ada putih lah. Lepas tu? Tekan bawah. Tekan bawah terus. Tekan bawah dia terus dashcam. Tekan bawah dashcam. Tekan bawah lagi. Ni untuk app. Okey, lepas tu info my vehicle kan setup. Lagi. Okey, lagi kembali ke meter asal. Okey, so apa yang menarik, dia ada parking brake. Nampak? Ini dia punya parking brake. Tapi aku tak sure dia boleh brake dua-dua ke depan belakang ataupun belakang saja. Okey, so dia datang dengan keyless system dekat sini. Nampak? Kunci. So kalau kita buka, nice. Boleh buka seat. Buka seat macam ni. Lepas tu kalau kita tengok seat dia pun agak besar juga. Boleh muat 2 helmet dekat dalam ni. Dia ada 2 step. Tengok. Wah. Boleh buka lagi luas. So dia punya damper ni
two step damper. Lepas tu ini aku. Lepas tu? Susah sikit. Alright, so dia datang dengan lampu. Lepas tu dia ni orang panggil apa? Dashboard eh? Bukan. Bonnet pun. Ni apa ni? Coolant. Relay. Pandai kan? Mantap kau lah kat situ. Okay, so ni seat dia. Seat dia agak lembut juga dan agak tebal kalau kita tengok. Boleh tahan tebal juga. Alright. Satu lagi sistem elektronik, dia boleh ni lah, dia punya mesin ni boleh naik turun. Nampak? So agak menarik juga dia punya package yang dia bagi oleh ARIC. Okay, so jom kita dengar dia punya bunyi. Okay, so motor ni juga dia datang dengan satu USB port lah dekat depan ni. Kita tengok ni komponen ni muat satu tangan. Okay, nampak ni USB port dia dekat bahagian sini. Alright, so yang ni tutup dan dekat tengah ni ada satu komponen lah. Right, ni dia bagi kunci. So komponen ni pun boleh lah letak phone ataupun power bank so lah. Alright. Okey, so manakala untuk tangki pula datang dengan 16 liter, agak besar juga untuk 300cc. Selalunya kalau kita tengok dalam 13 ke 14, tapi yang ni dia datang dengan 16 liter. Untuk sistem brake pula dekat bahagian depan dia datang dengan double disc dekat bahagian depan ni, ABS. Dan juga dia punya caliper daripada Eric juga. Two piston kiri kanan dan belakang pun dia pakai single piston dekat situ. Kalau kita tengok, okey, single disc. Okay, so untuk exhauster pula kalau kita tengok dia bukan adjustable lah. Okay, dia datang macam ni je. Dia tak boleh adjust. Okay, so ni dia punya tempat pemijak. Okay, dia boleh ni lah tolak-tolak. Ini pun sama. So dekat bahagian tepi ni kalau kita tengok dia ada macam air intake lah. Ini untuk bahagian engine performance juga lah. Okay, so dia tak nak bagi panas, dia masukkan satu saluran untuk angin masuk supaya sejukkan dekat bahagian sini lah. Alright, so kita try duduk pula. Okay, ni position ya. Kalau aku duduk, aku tinggi 176. So aku punya position kaki macam ni. Ni lebih santai lah. Kita depan ni dia santai. So leg room dia daripada depan ni ke sini memang nice lah. So kalau kita tengok memang selesa. Sangat-sangat selesa. Dia punya seat pun baik. Okay geng, so apa pendapat anda tentang motosikal skuter terbaru daripada Eric 318 GT ni? Apa kata anda? Cuba komen nama-nama dekat bawah. Ada tak peminat? Ni ada jenama baru ataupun model terbaru lah yang dibawa masuk oleh Enforce untuk pasaran Malaysia. Perang skuter belum habis geng. Cuba komen di bawah. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao. Yeah.